إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Tersambung kitab Al-Azkar pada muka surat 84. Masih lagi hadis Asmaul Husna tengah tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi syaikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina asma' mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannata innahu witrun yuhibbul witra huwallahu alladhi la ilaha illahu ar-rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر. Kita berhenti pada minggu lepas tu di Al-Bar. Makna nama Allah Al-Bar tu ialah Al-Muhsinu ila khalqih. Ia berbuat baik kepada makhluk ciptaan. Sama ada makhluk tersebut ia taat ataupun ia derhaka. Allah Ta'ala tetap bui rahmat, bui nikmat, anugerah kepada hamba tersebut lagu mana pun keadaan dia. Dia tu nyata dengan musyahadah, kita tengok pun kalau ia ahli maksiat, orang-orang kafir sekalipun tetap mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar tu hebui nikmat pada ahli-ahli maksiat, orang-orang yang kufur kepada Allah, bahkan kadang-kadang mereka tu lebih banyak nikmat daripada orang-orang yang beriman, gitu kan. Orang kafir tu lagi senang tu daripada orang-orang beriman. Orang-orang terkaya di dunia tu semuanya orang-orang kafir pergi tu dah. Tu kerana selagi nanti kita tengok sifat Allah Al-Adl, sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang-orang kafir tu di hari akhirat dia akan diseksa, maka di atas dunia Tuhan balas kebaikan yang dia buat dengan dia dapat nikmat di atas dunia. Nanti di hari akhirat tak ada dah balasan kebaikan dia tu. Kalau kita nak bahas dari segi akidah, nama Allah Al-Bar ni, Allah Ta'ala ya Al-Muhsin, ia berbuat baik kepada makhluk, ia memberi nikmat kepada makhluk. Kalau nak bahas dari segi akidah tu pun,
Allah Ta'ala bui nikmat tu bukan kerana kewajipan. Allah Ta'ala wajib kena bui, tidak. Tapi Allah Ta'ala bui nikmat dia tu kerana kemurahan dan kerana rahmat semata-mata. Bukan kerana Allah Ta'ala tu wajib bui kebaikan kepada hamba. Supaya faham Mu'tazilah gitu dah. Kita ahli sunnah tu khilaf dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah beriktikad Allah Ta'ala bui nikmat kepada hamba tu kerana wajib. Tuhan tu ada kewajipan untuk memberi nikmat kepada hamba. Hamba tu sudah buat baik, semaya dan sebagainya, doa dan sebagainya, wajib Tuhan kena bui nikmat, buat kebaikan kepada hamba. Itu pada pandangan Mu'tazilah. Kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala bui nikmat kepada hamba tu semata-mata kerana sifat pemurahnya, semata-mata kerana rahmat. Bukan wajib. Kalau Tuhan tak bui nikmat kepada hambanya, ia taat, tak ada masalah. Sebab tu ialah hamba dia. Jadi terserah ke dia nak bui ke tak nikmat kepada hamba tu, bukan atas jalan wajib. Seorang hamba yang ahli ibadat, kemudian di hari akhirat Tuhan nak bubuh dia dalam neraka, tak ada masalah. Tak ada masalah. Bukan kata Tuhan wajib kena bubuh hamba yang taat di dalam syurga, wajib, tidak. Tuhan tu tak ada siapa-siapa yang boleh tekan dia. Gapo yang Allah Ta'ala buat tu semata-mata kerana kebijaksanaannya, bukan kerana menunaikan kewajipan. Berbeza dengan kita makhluk kan. Kalau kita makhluk tu, kita buat sesuatu tu ada sebab yang menekan kita. Bapa kita semaya kerana hukumnya wajib, syarat tekan kita untuk semaya. Bapa kita berbuat baik kepada manusia, bapa kita tidak buat maksiat, bapa kita tidak curi dan sebagainya, kerana undang-undang yang menekan kita. Tebing kita curi lama kena igak gitu dah. Jadi kita buat sesuatu atau kita meninggalkan sesuatu kerana ada tekanan. Allah Ta'ala buat sesuatu atau tak buat sesuatu, tidak ada yang menekan Allah. Semata-mata kerana keadilan, kerana kebijaksanaan, kerana rahmat gitu ya. Itu kalau kita nak bahas dari segi akidah tu. Rosak akidah jatuh dalam faham Mu'tazilah. Kalau seorang itu berpegang Tuhan wajib kena berbuat baik kepada hamba. Siapa dia yang mewajibkan Tuhan? Tuhan tu yang membuat hukum, sahibus syara'. Dialah yang menentukan hukum. Mana ada orang menentukan hukum untuk Tuhan. Tuhan wajib buat baik kepada orang semaya. Kalau gitu, makhluk diletak hukum di Tuhan, itu terbalik. Tuhan lah yang meletak hukum di makhluk, bukan makhluk letak hukum di Tuhan. Kemudian lagi nama Allah At-Tawwab, Al-Qabilu li taubati ibadih, yang menerima taubat hamba-hambanya. Itu At-Tawwab. Kalau kita ngaji kaedah bahasa Arab tu, kalimah At-Tawwab tu dia panggil satu lafaz yang berbentuk mubalaghah. Jadi At-Tawwab tu bukan semata-mata Tuhan menerima taubat. Bila mubalaghah ni maksudnya ia sangat banyak menerima taubat. Dia kena ada sangat gitu dah. Ia sangat banyak menerima taubat. Jadi kalau At-Tawwab tu bukan semata-mata terima taubat, tapi sangat banyak menerima taubat. Ia menyuruh, memerintahkan hambanya untuk bertaubat gitu. Dia menjanjikan keampunan kepada hambanya yang nak bertaubat. Macam-macam tu tafsir para ulama terhadap nama Allah At-Tawwab. Innahu kana tawwaba. Ketika dalam Quran,
bahawasanya dia Allah yang sangat menerima taubat. Itu tawwaba. Itu pun bentuk mubalaghah tu, sebab tu diterjemah ke sangat banyak menerima taubat. Menunjuk ke dengan nama Allah At-Tawwab ni, Allah Ta'ala tu berulang kali menerima taubat daripada hambanya. Sifat taubat tu sendiri memang berulang-ulang dah. Taubat ni memang berulang. Dia tak ada taubat sekali, tak ada. Silap kalau kita memahami taubat ni sekali ya. Jadi kita taubat, kita tak kira buat dah dosa tu. Ada orang dia takut taubat sebab dia takut buat pula. Tengok dia sudah salah faham. Taubat tu sendiri gano. Bapa dia mau tak taubat lagi. Kawan taubat takut buat pula tungguan nanti kawan bersedia. Jadi dia faham kalau taubat buat pula ya tak boleh gitu. Bukan taubat yang sebenar gitu dah. Dia sudah salah faham. Sifat taubat tu sendiri sifatnya berulang. Sebab tu Allah Ta'ala Tawwab, sangat menerima, berulang kali menerima taubat. Kerana sifat taubat tu sendiri memang kita kena buat banyak kali. Kita bertaubat daripada satu dosa, kemudian 2-3 minggu ya kemungkinan kita akan jatuh pula dalam dosa pula. Kemudian kita kena bertaubat lagi. Teh 2-3 bulan juruh, kemudian berona pula, bertaubat lagi. Memang gitu taubat tu. Memang gitu. Siapa mengatakan taubat tu kena sekali ya, nanti betul-betul bersedia taubat boleh, nanti betul-betul bersedia. Akhirnya orang tu mau 90 pun tak taubat lagi, 70 tak taubat sebab tak bersedia gitu dah. Tu salah tu dah, salah faham gitu tu. Dalam kitab Minhajul Abidin pun Imam Ghazali pun sebut gitu. Setan ni dia menakutkan manusia untuk bertaubat dengan dia membisikkan ke dalam hati manusia kebimbangan ular dosa. Setan yang bisik itu tu. Dia mau nak taubat pun lama ke buat pula ke. Nanti dulu gitu dah. Orang-orang hak baru nak kenal masjid gitu dah. Dia mau pergi masjid lama ke tak ada seminggu ke. Mikir molek dulu gitu dah. Jadi akhirnya dia pun nanti dulu lah. Padahal Imam Ghazali tu menyebut kayak gini. Sifat taubat tu sendiri memang berulang. Tak ada masalah kalau kita taubat hari ni, kemudian kita pun berjaya tinggal dosa-dosa tu dalam 2 minggu. Kabar-kabar jatuh pula, buat pula dosa yang sama. Tak ada masalah. Kita taubat pula. Tak ada masalah. Kerana Tuhan tu memang berulang kali menerima taubat. Bukan sekali. Gitu dah. Bukan sekali. Selama mana dalam hadis Qudsi itu, selama mana hamba tu tidak main-main dengan taubatnya. Jadi tak ada masalah. Walaupun dia bertaubat 1000 kali, tak ada masalah. Selama mana dia tidak main-main. Maknanya dia nyesal dengan dosa dia tu, dia sudah nyesal, kemudian dia pun beringat, jaga tak sidah buat dosa, boleh-boleh dia jaga seminggu, 2 minggu, sebulan, kabar-kabar tu kalah pula dia dengan nafsu dia, kemudian dia buat pula dosa. Biasa-biasa gitu dah. Tu memang manusia gitu. Dia pun taubat pula, tak ada masalah tu. Tak ada masalah. Dia bukan main-main. Dia taubat yang mula-mula tu, dia bukan main-main, dia memang betul-betul nyesal, dia tak buat dah gitu. Kabar-kabar lepas bulan dia kalah lagi dengan nafsu dia, dia pun taubat pula kali kedua, dia nyesal pula, nak minta supaya dihapus ke dosa dia betul-betul taubat, dia niat dah, tekad dah, tak buat dah dosa tu. Kemudian 2-3 bulan dia jaga beringat, kabar-kabar jumpa gapo pula, dia jatuh pula ke dalam dosa. Tak ada masalah tu. Selama mana dia tidak main-main. Dia jangan main-main. Tobat tapi niatnya esok nak buat pula. Gitu. Tobat dulu malam ni tapi esok nak buat pula. Itu main-main gitu dah. Tapi kalau dia tu bertaubat malam ni, niatnya tak kembali dah kepada dosa tu, ya tu
taubat ya benar, ya taubat ya benar. Tak ada masalah walaupun lepas ni dia jatuh pula tak ada masalah. Gitu dah. Tu salah pahal ya ramai orang ya jatuh dalam salah pahal tu, taubat kena sekali tu ya. Lepas tu gitu dah. Dan kita pun salah dalam menilai manusia. Nah, kita hok koyaju bukan ju dah, koyaju. Bila kita tengok orang taubat, orang ju katalah mari masjid gitu. Seminggu, 2 minggu dia lekat masjid, semaya tak tinggal, kemudian dia pun khabar-khabar baik, berona gitu dah. Kita pun skor buruk dia. Demo ni gini 2 minggu, lepas tu berona pula, tak aja lekat gitu dah. Kita pun sudah silap menilai manusia. Kita sudah silap menganggap dia seorang tu juru, dia kena juru dah. Bila-bila sampai mati. Tidak. Iman manusia tu ada ketikanya naik, dia ada ketikanya turun. Gitu dah. Mungkin seorang tu kabar-kabar kita jumpa sejik, oh mari sejik demo. Kawan nak tobat-tobat dah ingatnya. Bulan depan tak ada. Raih 2-3 bulan gitu. Biasa manusia tu ada imannya naik turun. Mungkin lepas 2-3 bulan nanti dia mikir-mikir semula, dia akan semayam mula. Gitu dah. Dia tobat semula, dia semayam mula. Biasa tu manusia. Tapi kita tu kadang-kadang ya tu kata koya juruh dah. Bila kita tengok seorang tu juruh 2-3 minggu, kemudiannya keli asam mula, kita pun gapo cemuh dia tu dah. Keji dia. Gini dia mau ni tahu dah perangai. Seminggu 2 minggu gitu ya, habis-habis terik pun ya berona mula. Dah jangan. Dia tu sebenarnya tak ada masalah, tu memang sudah sifat manusia gitu dah, sifat manusia tu. Ya artis tu kan meta pakai tudung, lepas tu duduk setahun cabut tudung. Tahun depan pergi umrah pakai tudung mula, klik umrah 2-3 minggu tu buka tudung mula, lepas tu mimpi mati pakai tudung mula gitu dah. Lama-lama tu gak jumpa geng-geng hok karut tu gak buka semula. Lepas tu mimpi kiamat pakai tudung mula gitu. Biasa. Memang manusia tu gitu. Tu Imam Ghazali sebut dalam Minhajul Abidin tu. Terus ke tobat tu terus ke. Walaupun mu jatuh dalam dosa ya tobat lagi. Jatuh lagi, tobat lagi. Mudah-mudah kamu akan mati sebelum sempat buat pula dosa tu. Mudah-mudah gitu tu dah. Dia katalah dosa gapo tu, dosa ngesak tu dah. Orang ngesak tu payah nak berhenti ngesak tu dah. Kemudiannya dia berasa bersalah, satu masa dia berasa nak tobat, dia pun berhenti. Nak tobat tu benar, mari masjid, tinggal ada saing-saing dia hok karut tu 2 minggu. Tak ngesak dia tu dah, lawan nafsu. Selepas 2 minggu tu tak boleh pergi tu, ngesak mula gitu. Ya tobat lagi, lepas duduk ngesak 2-3 minggu mikir mula, tak kena nak mati gini, ya tobat lagi. Gitu dah, tobat lagi. Mudah-mudahan dia bertaubat kali yang kedua, dia pun mati selepas tu sebelum dia ngesak mula. Ya, mudah-mudahan gitu lah. Mudah-mudahan gitu. Dia jangan pusing. Baru ni tobat dah. Keli asam mula, ni nak tobat pula. Lama ke keli asam mula. Tak payah pusing. Tobat ya kali kedua. Mana tahu kita tak ada ular maksiat tu, kita mati dulu. Mana tahu kan? Mana tahu tu. Kita duk pusing lama ke tobat malam ni, esok buat pula. Mana tahu mungkin kita mati malam ni. Kalau gitu tak ada buat dosa, mati husnul khatimah, mati ya baik, gitu dah. Mati ya baik. Ada seorang sahabat mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, dosaku terlalu banyak. Dia aku merasa ke Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosaku sebab terlalu banyak. Tidak. Nabi pun mengatakan, qul, baca olehmu, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi
wa rahmatuka arja indi min amali. Baca gitu. Wahai Allah, maghfiratuka awsa'u min dhunubi. Keampunan engkau lebih luas daripada dosaku. Dosa kita banyak, tapi keampunan Allah tu lagi luas daripada dosa kita. Dalam hadis kursi tu kan, seandainya hamba-Ku mari kepadaku membawa dosa penuh langit dan bumi, ketahuilah keampunanku lebih luas daripada tu. Gitu dah. Keampunan itu luas lagi daripada dosa dia tu. Keampunan engkau lebih luas daripada dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali. Dan rahmat engkau lebih aku harap ke daripada amalku. Bapa, kalau kita buat amal banyak, tak buat dosa, adakah kita akan masuk syurga dengan amalan kita? Tak juga. Tak juga tu. Kalau kita langsung tak buat dosa, kita beramal semua tu dah. Dosa tak ada. Tak buat dosa, buat amal. Amalan kita tu tetap tidak cukup untuk masuk syurga. Gitu dah. Tak cukup, tak cukup. Yang memasukkan kita ke dalam syurga tu rahmat Allah. Dengan seorang itu beramal, diharapkan Allah Ta'ala beri rahmat, maka kita masuk syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat. Jadi rahmat engkau lebih aku harapkan daripada amalanku. Amalan aku tak banyak. Ya, aku harap rahmat engkau. Kerana dengan rahmat seorang itu masuk syurga, bukan dengan amalan. Gitu dah. Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari tu dalam kitab hikam tu, kalau orang ngaji hikam tu kan, Syekh Ibn Atta'illah tu mengatakan sinilah perbezaan orang awam beramal dengan wali Allah beramal. Tu tak serupa dah. Orang awam beramal dengan wali-wali Allah beramal tu tak sama. Orang awam beramal, bila dia banyak buat amal, dia akan berasa naik darjat di sisi Tuhan. Bila maya tak tinggal puasa sama senang kami, boleh baca Quran 2-3 muka sehari, sebulan tak aja tinggal, masjid tak tinggal, dia berasa dia tu dekat dengan Allah. Gitu lah. Dia bergantung kepada amal. Tu istilah Syekh Ibn Atta tu i'timad, bergantung kepada amal. Wali Allah dah, wali-wali Allah Ta'ala tu, dia tidak bergantung kepada amal, dia bergantung kepada rahmat Allah. Dia banyak buat amal sekalipun, dia tak ada berasa dia naik darjat di sisi Tuhan juru, gitu dah. Sebab dia tak tahu amalan dia tu Tuhan terima ke tak, walaupun banyak. Jadi walaupun dia banyak buat amal pun, dia sentiasa takut Tuhan semua. Walaupun dia tu tak ada buat maksiat, amalan penuh, sebulan penuh, 2 bulan penuh dengan amalan, dia tetap takut. Sebab dia tak tahu Tuhan terima ke tak amalan dia. Tu orang sufi, wali-wali Allah tu gitu lah. Kita orang awam ni, kita bila kita buat amal banyak, kita berasa dekat dengan Tuhan gitu dah. Sebab kita bergantung ke amal. Padahal kita pun tak tahu amalan kita tu Tuhan terima ke tak, kita pun tak tahu. Itulah yang menyebabkan orang awam tu tak naik darjat di sisi Tuhan. Sebab dia beramal bergantung kepada amal dia. Bila dia semaya, dia berasa hebat. Bila dia boleh puasa, dia berasa hebat. Bila dia baca Quran banyak, dia berasa hebat. Itu yang menyebabkan dia selama-lamanya duduk fi maqamil awam. Dia kekal jadi orang awam. Dia tak jadi orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Tuhan. Apa tu? Ya, sebab tak ada ilmu tu dah. Bapa ada orang-orang yang menjadi wali Allah. Sebab mereka tu, pandangan hati mereka tu betul. Bila dia banyak beramal sekali pun, dia tetap takut Tuhan, takut. Sebab dia tak tahu amalan dia tu Tuhan terima ke tak. Jadi bimbel, sentiasa duduk ala bimbel, walaupun banyak beramal, dia tidak bergantung kepada amal. Tu yang menyebabkan setiap hari
darjatnya semakin diangkat oleh Allah, semakin diangkat sebab dia bergantung kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Kita orang awam bergantung kepada amal. Gitu dah. Itu menyebabkan kita tu siapa mati pun jadi orang awam sebab kita duk bergantung kepada amal. Jadi dalam kalau orang ngaji hikam tu, Syekh Ibn Atta mengatakan jangan bergantung kepada amal. Buat amal banyak bukan bermaksud jangan bergantung kepada amal, jangan buat amal bukan. Buat amal banyak tapi jangan berasa selamat walaupun banyak beramal. Nah, apatah lagi hak memang tak buat amal lagilah. Kena bimbang. Kita buat amal banyak tapi jangan berasa selamat. Nah, sebab kita tak tahu adakah amalan kita tu diterima ke tak. Jadi lagu mana? Dalam kita banyak beramal, kita sentiasa bimbang, takut-takut Tuhan tu masih murka kita. Itu akan menyebabkan darjatnya dinaikkan oleh Allah. Sebab dia sudah bergantung kepada Allah, dia bukan lagi bergantung kepada amal. Gitu dah. Dia tu payah, dia tu memang payah tu dah. Tu makamnya perbincangan makom tu dah. Tu kalau Baba Rahim kata tu orang-orang yang ngaji hikam pun sebenarnya hanya dengar cerita tu wali dia tu, bukan tu wali pun. Dengar cerita ya tu hikam tu kan. Nak siapa pada darjat yang disebut oleh Syekh Ibn Atta tu ya tak tahu bila gitu tu. Tanda seorang itu bergantung kepada amal, bila dia buat amal banyak, dia berasa selamat, juru, dekat dengan Tuhan. Bila dia buat dosa, dia berasa jauh dengan Tuhan, berasa apa tu, berasa jauh dengan Tuhan, berasa putus asa gitu dah. Sifat wali-wali Allah tu, walau dia jatuh dalam dosa, dia tidak berasa putus asa. Nah, sebab dia sedar seseorang tu jauh dengan Allah ni bukan semata-mata ketika buat dosa, tapi seorang tu jauh dengan Allah apabila dia putus asa daripada rahmat Allah. Gitu dah. Kalau kita buat dosa, kemudian kita pun putus asa, kita berasa Tuhan sudah jauh daripada Allah, kita berasa kita ni kerana tu Tuhan tak cara dah kita tu, kita duk jatuh dalam dosa tu, sebenarnya kita putus asa daripada rahmat Tuhan. Situlah tempat yang paling bahaya. Nah, buat dosa tu sebenarnya ya bahaya juga, tapi bukan paling bahaya buat dosa tu. Orang buat dosa tapi masih mengharap Tuhan mengampunkan dosa dia, okey, tak ada masalah tu. Gitulah. Mana dia masih bergantung Tuhan walaupun dia buat dosa, tapi dia masih berharap Tuhan mengampunkan dosa dia. Ya tu bagus tu. Bagus tu hamba tu. Ia bahaya ni bila dia buat dosa kemudian dia putus asa. Nah, tak boleh dah kahwin ni memang gini dah bakar kahwin dah. Gitu dah. Pergi masjid 2-3 hari, lepas tu keli asam mula, tak boleh dah kahwin ni memang gini dah. Kahwin pakai mati gini dah. Nah, ataupun orang-orang tu kan tua dah, kahwin ni umur 70 hari dah, tak padan dah nak buat amal pun. Biar mati gini dah kahwin. Jadi dia putus asa. Putus asa tu ia bahaya. Buat dosa tu tidak terlalu bahaya dah. Bahaya juga buat dosa, tapi tidak terlalu bahaya. Selagi mana dia buat dosa, kemudian dia pun bertaubat, dia mengharapkan Allah mengampunkan dosa dia. Okey, tak ada masalah tu dah. Tehlah. Lagi pula Allah Taala tu memang At-Tawwab, mengampunkan dosa ke. Ya bahaya tu mana? Bahaya ketika kita buat dosa, kemudian kita pun berputus asa daripada rahmat Allah, kita tak si bertaubat, tak si beki kesalahan kita berasa Tuhan ni sudah menetapkan kita ni neraka gitu dah. Memang kahwin ni
Tuhan netu neraka dah ni. Wa amal 2-3 hari kali asam mula Tuhan netu neraka dah, biarlah mati gini. Ya tu, yang paling bahaya tu. Putus asa daripada rahmat Allah. Buat dosa tu sudah dosa, putus asa daripada rahmat Allah tu dosa yang lain. Gitu dah. Putus asa daripada rahmat Allah, dosa yang lain. Jadi kalau sifat orang-orang yang dekat dengan Allah tu kan, bukan orang-orang wali Allah, orang-orang dekat dengan Tuhan tu tak buat dosa dah. Okey. Siapa tu wali-wali yang besar tu di zaman tabi'in? Sufyan As-Sauri. Siapa tu? Fudail bin Iyad. Wali besar tu. Fudail bin Iyad tu sayyidut tabi'in. Salah seorang daripada penghulu tabi'in. Fudail bin Iyad tu. Siapa dia? Fudail bin Iyad. Qata'us sabil. Hijau dia nya seorang perampok. Nah, di tengah jalan tu sambil muda dia tu perampok. Gitu dah. Rapah bagi-bagi orang nak pergi nego, lalu tengah pada pasir tempat kawasan tak ada orang, dia sekat tengah jalan, rapah bagi tu dah. Tu Fudail bin Iyad tu. Gitu. Kemudian satu hari dia duk main kat pasar, dalam pasar, gangster, orang-orang gangster gitu dah. Duk main dalam pasar, duk kutik-kutik piti duit perlindungan tu bahasanya tu. Duit perlindungan daripada orang nego pasar tak siwi kita kucah barang bayar piti gitu dah. Tiba-tiba terdengar ada seorang syekh di pasar tu baca ayat Quran. Dah. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Dia dengar ayat tu dia pun bertaubat sehingga jadi wali besar. Fudail bin Iyad. Nah. Sufyan As-Sauri, bukan orang juru tu dah, bukan orang juru, orang biasa. Kemudiannya jadi wali besar tu. Siapa yang boleh menafikan kewalian Sufyan As-Sauri? Orang yang cukup terbolah. Nah, Sufyan As-Sauri tu bukan orang yang jenis cermak, semaya bercermak, orang yang halusi bak ibadat dah. Sufyan As-Sauri tu orang yang sangat terbolah tu. Bahasa gitu tu dah, terbolah tu. Kecek terbolah, wak semaya pun terbolah tu dah. Sehingga nama dia pun Sufyan As-Sauri. As-Sauri itu apa? Kuba. Sauri itu. Kalau bahasa orang putih itu dia ada Taurus tu ke? Nah, Taurus tu. Sauri itu Kuba. Nah. Dia digelar dia Sufyan As-Sauri. Namanya Sufyan. Dia gelar diri dia tu Kuba. Sebab dia berkhabar dia tu terbolah. Supaya Kuba. Gitu dah. Supaya Kuba tu. Dia digelar tu bukan orang gelar dia tu dah. Tapi kalau bunyi ke Arab tu bunyi sedap juga tu dah. Sufyan As-Sauri. Kalau padahal Sauri tu maksudnya Kuba gitu dah. Sebab dia tu terbolah tu. Tapi akhirnya jadi wali besar tu dah. Wali besar. Apa yang menjadikan seorang tu wali? Bukan kerana dia tu tidak pernah buat dosa, tapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia masih tidak putus asa dengan rahmat Allah. Tu yang menjadikan darjatnya semakin naik, akhirnya jadi wali besar. Gitu dah. Apa yang menyebabkan seorang itu kekal jadi orang awam, tak naik-naik darjat, kekal duduk sebagai orang biasa gitu dah, tak jadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tu apa? Kerana dia bergantung kepada amal. Ketika dia buat maksiat, dia berasa putus asa. Ketika dia buat amal banyak, dia berasa jauh. Gitu kan? Itu yang menyebabkan dia kekal jadi orang awam gitu ya. At-Tawwab sangat menerima taubat. Kalau Allah tu sangat menerima taubat, kita sebagai hamba kena sangat banyak bertaubat. Gitu dah. Sangat banyak bertaubat. Tak ada masalah berulang kali, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Thumma qala al-musannif al-muntaqimu al-afuwur rauf. Kita sambung pada al-muntaqim. Wallahu